dia mati dalam hal keadaan dia ni fitrah, dia duduk atas Islam. Waj'alhunna akhira ma taqul. Nabi kata jadikanlah doa ini akhir kepada ucapan kamu sebelum tidur. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda macam ni buat amalan. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, benda macam ni buat amalan. Buat amalan. Pasal apa? Pasal benda ni sabit daripada hadis Nabi SAW, dan hadis itu pula hadis yang sahih. Tak ada siapa boleh kata amalan kita ni salah, kerana terang-terang ada di dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih utama daripada tu apa dia? Lebih utama daripada tu kita buat sunnah Nabi sebelum tidur, dan lebih utama daripada tu ditakdirkan jadi apa-apa kita dalam keadaan mengamalkan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan Allah selamat kita daripada malapetaka, Allah jauh kita daripada bala bencana. Mudah-mudahan kita dikekalkan dalam Islam dan di atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 16. Jilid 16 muka surat 144. Muka surat 144. Masalah dia kata Nabi SAW selalu kena lapang. Tak habis lagi. Cerita Nabi SAW ni lapang tak habis lagi. Sesungguhnya telah diterangkan kehidupan Nabi, tiada apa pedulikan dunia ini. Kita dah baca dah daripada bulan berapa itu tajuk yang sama. Nak cerita kata yang kata Nabi Muhammad SAW ni, Nabi ni dunia ni ala qadar. Nabi ni ala qadar dengan dunia ni. Atas qadar, patut-patut aja Nabi tidak tamak dengan dunia. Itu cerita dia. Maka tiada Nabi mau mengumpul daripada segala harta dan jalan kesedangan secara orang-orang kaya. Nabi dia bukan jenis tu. Bukan jenis ada 5,000 nak 10,000, ada 10 nak 20,000, ada 20 nak 100,000. Nabi bukan macam tu. Nabi tidak tamak, dia kata. Sehingga diri Nabi dan isteri Nabi selalu lapang. Nabi ni sampai ke diri pun lapang, bini pun lapang. Biasa Nabi hidup macam tu. Maka dengan kerana diri Nabi lapang, maka keluar Nabi SAW pada satu hari, yakni pada masa tidak beradat, ia keluar dari rumahnya. Ni cerita Nabi lapang. Satu hari Nabi keluar daripada rumahnya pada waktu yang jarang orang keluar rumah. Time tu biasanya orang tak keluar rumah, Nabi keluar waktu tu. Di kalangan ulama hadis ada yang mengatakan itu waktu tengah hari. Sebab lepas sembahyang Zuhur menjadi amalan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, depa tidur sat. Tidur sat tu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kawan forward mai satu email dekat saya, kajian universiti apa di Amerika. Depa buat kajian tentang tidur selepas tengah hari ini. Ada kajian daripada universiti di Amerika. Dan mereka buat kajian dan mereka dapat satu keputusan secara saintifiknya tidur tengah hari ini apa kebaikan dia dari segi saintifik. Ada dia punya cerita dia. Kajian dibuat oleh orang putih di Amerika. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita duk jumpa dalam hadis Nabi ni macam-macam benda. Rupa-rupanya apa yang Nabi sebut dalam hadis tu 1000 tahun kemudian, 1400 tahun kemudian, bila orang buat kajian, ternyata kebaikan dia. Nabi larang kita bila minum air, duduk menapas dalam gelas. Kajian sains membuktikan apa kebaikan kita elak daripada buat macam tu. Minum air, sambil duduk minum, sambil duduk menapas. Kajian sains membuktikan keburukan amalan itu. Apa kebaikan kalau kita mengelakkan amalan itu. Banyak hadis Nabi yang Nabi larang ni, kemudiannya dibuktikan oleh sains mengatakan apa yang Nabi larang tu wajar dijauhi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu di sini Nabi SAW satu hari
tengah-tengah hari rembang keluar daripada rumahnya, sedangkan pada waktu itu jarang-jarang orang keluar daripada rumah. Sebagaimana cerita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masa yang bukannya menjadi adat kebiasaan ia keluar daripadanya kerana lapangnya. Biasa Nabi tak keluar time tu, tapi hari tu Nabi keluar. Dan tiada jumpa akan Nabi oleh seorang pun di dalam waktu dia keluar tu. Pasal time tu orang tak keluar. Bila Nabi keluar tak jumpa siapa, dia kata. Sambung hadis dia kata fa'atahu Abu Bakrin faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa bika ya Aba Bakr faqala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wat taslim alayhi falam yalbas an jaa Umar faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa bika ya Umar qala al-ju' ya Rasulullah. Dalam hal yang demikian, dalam Nabi tengah duduk berjalan seorang-seorang, orang lain tak ada ni, maka datang akan Nabi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat, bahkan mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi duduk berjalan tak jumpa siapa masa tu. Tiba-tiba hak jumpanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Bakar itu, maka lalu Nabi tegur dia. Sabda Nabi, apa yang menyebabkan engkau datang ini, hai Abu Bakar? Jalan tak jumpa siapa, tiba-tiba jumpa Abu Bakar. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pasal ni hang keluar main ni? Cari aku kah? Ada urusan apa? Bila didengar oleh Abu Bakar akan pertanyaan Nabi yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawab. Kata Sayyidina Abu Bakar, keluar hamba kerana mau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba suka untuk melihat wajahnya yang mulia. Dan hamba suka untuk mau memberi salam ke atasnya. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk di rumah ni, merasa lagu nak tengok Nabi. Duduk di rumah ni berasa macam nak tengok Nabi. Tuan-tuan, An-nazaru ila Rasulillah, ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibadah. Ulama sepakat mengatakan melihat wajah Nabi itu ibadah. Tengok muka Nabi itu sudah dikira ibadah. Maka sahabat-sahabat ni dia sayang Nabi ni, apa dia duduk saja-saja, kalau boleh pergi bertemu muka dengan Nabi pun tak apa dah. Maka kalau nak cantik lagi, pergi bertemu muka, boleh bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab salam dia, tak apa dah. Sayang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita hari ni pun okeylah. Bila jadi kisah orang buat kartun menghina Nabi ni, satu dunia tuan-tuan. Satu dunia. Di Syria, di mana, di Baghdad, tengah huru-hara kelang kabut Amerika tak keluar lagi pun sensitiviti umat Islam apabila Nabi daripada hina. Orang hina Nabi ni tuan-tuan, takkan kita boleh kenyang. Dia hina Nabi. Lukis muka Nabi, buat janggut penuh lagu tu, lepas tu atas kepala Nabi tu serban buat lagu bom. Gambar tu orang kata very significant. Dia nak bagi tahu kata apa? Inilah orang yang duk ajang orang Islam suruh pergi duk bom orang, suruh pergi duk bunuh orang. Depa bubuh benda tu kepada Nabi. Seolah-olahnya image Nabi Muhammad ni teruk macam tu. Duk junjung bom atas kepala. Itu penghinaan. Kalau kita tak bagi tahu kata kita marah, dalam hati kita marah pun tak apa dah. Tapi kalau kita tak bagi tahu kita marah, hati kita pun tak marah, kita pergi kata pula Allah benda kecil macam tu pun nak buat, karut lah. Ada orang kita ni bila dia baca isu ni, dia kata apa? Allah benda kecil lagu tu pun nak buat begitu. Tak boleh lah tuan-tuan. Kita tak ada sensitivity. Sampai orang pergi buat hina Nabi kita sampai macam tu, kita boleh duk kata benda kecil tuan-tuan. Nak tunggu orang buat apa?
Nak tunggu orang pergi kencing atas kubur Nabi, baru kita nak marah. Takkan sampai lagu tu teruk kita ni. Sahabat-sahabat